Kita jumpa lagi untuk video kali ini. Video kali ini saya nak tunjukkan kat abang untuk hiking stick daripada Tenki. Untuk hiking stick kita ada yang model adjustable dan juga foldable. Untuk yang adjustable ni, kita mempunyai dua version color, iaitu untuk color hitam dan juga color biru. Manakala untuk hiking stick foldable ni pula, kita mempunyai 4 version color, iaitu color merah, purple, biru dan juga color hitam. Untuk hiking stick ni, berat dia kurang daripada 1 kg. Untuk yang adjustable, berat dia hanya 0.4 kg. Untuk yang foldable, berat dia hanya 0.25 kg sahaja. Untuk hiking stick ni sesuai untuk pengguna yang tinggi 150 sehingga 195 cm. Manakala untuk kita punya foldable hiking stick ni sesuai untuk pengguna yang tinggi 150 sehingga 170. Untuk hiking stick ni dia boleh adjust daripada 65 cm sehingga 135 cm. Kalau untuk hiking stick ni dia boleh adjust daripada 30 cm, 60 cm, maksimum boleh tarik sehingga 110 cm sahaja. Saya harap video ni dapat bantu akak abang untuk buat pilihan sama ada untuk kita punya adjustable ataupun foldable hiking stick. Dapatkan dengan Tenki sekarang. Kita jumpa lagi untuk the next video.